Sis ni tanya, kenapa kita rasa pening ketika berlari? Okey, korang pernah tak at some point korang rasa pening ketika habis korang punya larian tersebut lah, macam marathon, half marathon ataupun long run yang biasa korang buat hujung minggu contohnya kan. Ada 5 benda penting yang korang kena tahu. Nombor last tu korang kena dengar sampai habis. Let's go. Nombor satu adalah dehidrasi. Apabila korang tak cukup air dalam badan, ini menyebabkan korang rasa cepat pening. Korang faham tak konsep macam mana peluh kita berfungsi? Ketika kita berlari, kita banyak mengeluarkan peluh kan. Jadi apabila peluh tu banyak keluar, fluid dalam badan kita pun banyak hilang dalam badan. Jadi apabila fluid dalam badan korang hilang, ini akan beri kesan korang punya pengaliran darah dan juga fungsi otak. Fungsi otak ni dapat trigger tau, oksigen korang cukup tak dalam badan. Apabila tak cukup, itulah puncanya korang rasa cepat pening dan sebagainya. Nombor 2 ni, biasa pelari-pelari ni berlebihan dalam berlari. Dia terlampau push to the limit. Jadi apabila pelari tersebut push berlebihan, dia tak listen dia punya body tu, berlebihan dalam berlari ni menjadi punca jugalah korang rasa pening. Sebab muscle korang tak adapt keadaan semasa, fitness korang. Lagilah kalau korang tak sihat waktu tu kan, korang push juga badan korang, memang akan rasa pening. Nombor 3 ni, low blood sugar. Low blood sugar ni berpunca daripada pemakanan korang lah. Kebiasaan pelari ni tak ambil makan sebelum nak buat long run ataupun malam sebelum nak buat long run tu kan, dia tak makan secukupnya. Jadinya apabila korang tak cukup nutrition dalam badan korang, itulah puncanya korang cepat rasa lapar ketika berlari. Bila korang rasa lapar, korang akan trigger otak korang untuk rasa pening. Sebabnya setiap aktiviti berlari kita ni, dia memerlukan tenaga tau. Mana datang tenaga tu? Daripada pemakanan kita, apa yang kita makan lah. Nombor 4, kalau korang rasa pening tu biasa berpunca daripada tiba-tiba korang stop berlari, ataupun korang pernah lari marathon, ataupun korang pernah buat 21 kilo pun tak kisah jarak apa sekalipun. At some point korang dah lari tau, satu intensity yang tinggi, tiba-tiba korang stop dekat water break. Waktu tu korang akan rasa pening sikit. So pastikan bertahap korang punya nak berhenti tu. Slowkan sikit korang punya pace. Kalau korang rasa nak berhenti satu point tu kan, perlahankan sikit pace korang. Jangan terlampau tiba-tiba mengejut. Badan kita pun bukanlah macam robot, dia perlukan masa untuk kita nak adapt dengan apa yang kita buat. Pastikan kalau korang nak stop tu bertahap, jangan tiba-tiba mengejut. Okay? Nombor 5, yang terakhir sekali, korang punya ada masalah dari segi breathing. Apabila korang tak cukup pernafasan ketika berlari, oksigen yang korang dapat tu tak cukup, itu puncanya otak korang akan trigger untuk rasa pening. Sebabnya pengaliran darah korang tak berapa dalam keadaan baik, oksigen pun tak cukup dalam badan. Itu menyebabkan korang rasa cepat pening. Jadi belajarlah teknik pernafasan yang betul untuk mengelakkan rasa pening. Itu sajalah 5 sebab kenapa korang rasa pening ketika berlari. Benda ni normal, jangan rasa terlampau risau ke apa. Pastikan korang faham konsep berlari ni. Dapat sesuatu tak faham, korang boleh tinggalkan di ruangan komen. See ya, jumpa lagi next video. Bye bye.